Cantiknya kedai ni. Kalau kita buka kat sini mesti best kan? Jom tengok apa yang ada kat kedai ni. Kak, kat sini ada menu apa yang best Kat sini kita ada homemade fresh pasta yang kita dah localiskan dengan cita rasa rakyat Malaysia. Dekat sini kita ada rendang pasta. Lepas tu kita ada pasta masak lemak wikarage, asam pedas fish fillet dengan tom yum goong. Oh, kalau macam tu saya nak semua menu yang Kak mention tadi. Okey, boleh. Hai, ini adalah rendang chicken pasta. Rasa dia tak terlalu pedas. Ini adalah asam pedas fish fillet. Salah satu kita punya best seller. Ini adalah pasta masak lemak with karage. Ini rasa dia agak creamy dan a bit spicy. Creamy dengan pedas sikit. Pedas sikit. Ya, betul. Oh, nice. Ini adalah tom yum goong. Ini pun salah satu kita punya best seller. Salah satu best seller juga kat sini. Oh, rasa dia macam mana tak? Jadi pedas-pedas dengan masam juga, tapi ada sedikit creamy daripada tom yum. Oh, banyaknya pasta ni. Kak, kedai ni buka pukul berapa dengan dekat mana Nama kedai ni Mingle Cafe dekat Jalan Sultan, Petaling Street. Kedai ni kita buka daripada pukul 8 sampai pukul 10 malam. 8 sampai pukul 10 malam. Lama juga Okey Kak, thank you. Saya makan dulu